dewan tersebut, Tok Wan dia ni duk tahu insya 4. Ustaz itu penceramah luar yang dijemput mari bagi ceramah di dewan tu. Jadi biasalah dah penceramah selalunya ditolak jadi imam. Bila jadi imam, dia buat qasar. Insya buat 2. Tak habaq apa sebab dia faham niat semua orang yang mengaji tahulah, dan kita pun tahu kalau tu imam tu lagi sembahyang 2, kita yang muqim tambah lagi 2. Benda basic, tapi jangan main-main. Kalau orang yang tak mendalami ataupun tak mengaji ni kadang-kadang tak terjumpa juga bab ni. Jadi betulkan saf, rapatkan saf, ya buat qasar kan. Dia tak habaq, betulnya dia habaq lah kan. Dia ingat orang pun tahulah saat lagi saya berhenti 2, hampa tahu insya 4, hampa pun orang sini, hampa pakat bangkit lah, faham ambil lah. Takkan waktu pun nak habaq tak reti-reti lagi. Takkan kita yang duduk Sentua memang beranak di Sentua, bekerja pun di sini apa semua, takkan nak sembahyang 2 juga, sembahyang 4 lah. Dia pun faham begitu. Jadi bila tu imam tu duduk bagi salam, yang Tok Wan ni oleh kerana dia duduk dari sebelah saya, kami yang duduk di yang musafir lah, saya contoh musafir, tak bagi lah. Oleh kerana Tok Wan tu dia duduk di situ, dia orang situ, dia tengok mata corok. Dia tak ketawa dah nak sembahyang. Dia tengok aku nak bagi ke apa, nak ikut cucu aku kan, nak ikut ustaz tu, nak ikut cucu kan? Pasal cucu yang bawa, tapi ustaz yang mengajak tu duduk. Kesian dekat dia. Macam mana tuan-tuan? Mungkin lepas ni dia tak mau ikut dah cucu tu. Aku duk berasa dah hang ikut ni memang ajaran pelik. Dia akan balik habaq kat tu. Jangan duk dengar lah cucu kita kata. Ada pula mayang isyak 2. Kan? Lepas tu pakit, ada yang makit, ada yang tak. Ini kadang-kadang tuan-tuan, benda basic tapi mungkin kita tak jumpa.